Okay guys, ini adalah motor yang paling berbaloi dalam segmen skuter 200cc guys. Ini apa? Ini adalah QJ Motor AX200 di mana spek yang diberikan dengan harga pasti sangat-sangat berbaloi. Jom kita tengok lebih dekat tentang motosikal ini. Okay guys, untuk motosikal ini datangkan dengan satu silinder SOHC single overhead cam liquid cool dan motosikal ini bersesaran 175cc guys, antara cc yang paling besar di antara pesaingnya. Enjin ini menghasilkan kuasa sebanyak 17.7 horsepower dan dia juga menghasilkan torque sebanyak 15.2 Nm of torque. Motosikal ini berat dia hanyalah 127 kg. Untuk kapasiti tangki petrolnya pula adalah 10 liter saja guys. Untuk ketinggian seat adalah 780 mm saja. Motosikal ini didatangkan dengan banyak sangat janjan guys. Di antaranya adalah datang dengan LCD meter, di mana LCD meter tu korang boleh touchscreen saja, sama ada korang nak turn on korang punya TCS dan juga turn off korang punya TCS, hanya perlu touch sahaja. Bagi saya LCD meter ni agak-agak lengkap, di mana korang boleh tengok korang punya voltmeter, lepas tu ada RPM, of course speedometer, trip 1, trip 2, lepas tu aras bahan bakar dan juga temperature. Yang agak kurang adalah tiada jam guys. Alright, motosikal ini didatangkan dengan kompartmen bagi saya yang agak luas. Yang pertama sekali, kompartmen kat depan ni ada satu kompartmen di bahagian depan, di mana dalam kompartmen ni ada USB port, ada USB Type A dan juga ada USB Type C. Manakala kompartmen di bawah seat adalah sangat-sangat luas, di mana korang boleh simpan satu helmet full face sama dengan helmet open face. Memang sangat-sangat luas. Apabila korang beli motosikal ini, korang akan dapat dua kunci remote dan juga dua kunci biasa, di mana kalau korang punya bateri remote habis, korang boleh menggunakan kunci biasa untuk turn on korang punya enjin. Untuk motosikal ini datangkan dengan 14 inci rim depan dan juga belakang, di mana saiz tayar di bahagian depan adalah 180 14 inch, manakala di bahagian belakang adalah 120 70 14 inch. Of course dia punya enjin menggunakan automatic CVT bell guys. Bagi saya design dia sangat-sangat menarik, di mana kalau korang tengok kat bahagian depan memang sangat-sangat cantik. Didatangkan dengan DRL dan juga LED light depan dan juga belakang. Manakala design dia adalah design yang tersendiri, tak ciplak mana-mana. Bagi saya design dia sangat-sangat acceptable dan sangat-sangat berdaya saing guys. Untuk seat pula, seat dia bagi saya okey dari segi design, cuma bagi saya agak keras sedikit di bahagian belakang, tetapi of course design dia sangat-sangat menarik lah. Didatangkan dengan telescopic fork di bahagian hadapan dan juga belakang, di mana korang tengok dia ada juga coil spring oil dam di bahagian belakang. Memang menarik lah motosikal ini. Motosikal ini bagi saya antara yang paling berbaloi kerana dia dijual dengan harga RM7,988 dengan sisi yang besar, dengan jajan yang banyak dan juga design yang sangat cantik. So kalau korang dapatkan motosikal ini, korang boleh dapatkan guys. Memang sangat berbaloi. Okay guys, di antara yang special lagi pasal motor ni, dia punya keyless dan juga kunci dia. Nampak korang akan dibekalkan dengan dua kunci ni. Yang ni keyless, and then ada juga kunci kunci biasalah ataupun kunci yang normal, di mana kalau korang punya bateri keyless ni habis, korang boleh pakai kunci yang ni. Yang penting guys, korang tahu ada winglet guys. Main korang. Ada winglet guys. Skuter dengan ada winglet. Dia menggunakan brand CST CST, dan dia punya trik lebih kurang macam ni lah guys. Trik dia cantik. Okay, untuk motor ni dia menggunakan meter LED guys Cuma LED ni dia agak special sikit sebab dia touchscreen Tadi kita orang duk pening-pening cari, rupanya benda ni adalah touchscreen, di mana kalau korang tengok kat sini boleh set dan juga adjust. So cara dia, korang tekan lama-lama guys. Okay, dia dah berkelip. TCS on. Okay. Lepas tu dia ada mode P1, ada mode P0. Okay, ni P0, dia ada one P1 dia 5 minyak, P0 dia normal lah. Alright. Trip A, Trip B. Ini untuk kod kalau ada apa-apa masalah dengan motor ni, dia akan keluar kod lah.
Okay guys, seperti mana saya dah bagi tahu tadi dengan spek apa saja yang dibagi oleh QJ Motor. Harga dia adalah RM7,988. Bawah RM8,000 korang dapat motosikal yang perfect macam ni. Dengan enjin cc yang besar 175cc. Saya rasa di antara segmen dia yang paling besar. Yang lain semua 150cc tapi dia 175cc. Of course bila enjin dah besar, power pun dah okey, torque pun dah okey. Tapi paling penting harga dia sangat-sangat berbaloi dengan apa yang korang dapat. Jadi kalau korang minat dengan QJ Motor S200 ni, korang boleh booking, korang boleh merasai sendiri dengan sistem dan juga teknologi yang diberikan oleh QJ Motor. So, macam pendapat korang? Kalau korang minat, korang komen kat bawah apa pendapat korang. Okay, itu saja video kali ini. Bye bye dan assalamualaikum. See ya.